Saya kerja sebagai cashier Petron. Waktu kerja 6 hari, cuti sehari je lah. Dalam masa seminggu tu, dalam setiap hari lah boleh kata mancing. Dia ada shift pagi, petang dengan malam. So kalau pagi, petang adalah masa free. Kalau kerja petang, ada masa pagi free. Kalau kerja malam, pagi petang lah. Boleh lah kan. Saya rasa tak semudah tu dia boleh mancing hari-hari je. Tapi dia pandai susun jadual harian dia. Mancing ni minat kan. Tu kalau sehari tak mancing tu masa macam gian kan. Dia jadi terngiang-ngiang dalam hidup lah. Kalau tarik ikan, syok lah. Tu yang kita tak boleh nak stop tu. Memang hari-hari lah betul mancing. Saya rasa dia memang sudah gila dengan mancing ni ya. Tak boleh tahan tu. Saya rasa sudah jarang yang orang yang boleh manage masa kerja dan masa mancing dengan konsisten. Nama saya Muhammad Fikri Syaril bin Muhammad Ken. Umur saya 21. Saya tinggal di Kamunting, Perak. Bila sebut pasal mancing, saya akan teruskan selagi sihat tubuh badan. Saya punya masa untuk teruskan mancing. Okey, yang tu warna gelap. Warna gelap. Boleh? Ni hasil kita ini menggunakan ESP belacan. Memang solid lah, solid. Air dia kot, mungkin air dia dalam. Saya tukar pada es belacan lah. Sebab belacan bila kita letak ada batu, kita boleh main dalam kuas dalam air lah. Boleh tarik action ikan yang duduk kat dasar. Kalau air dia keruh, kita guna ESP yang gelap lah. Bagi nampak action dia dalam air. Air yang jernih, kita guna ESP yang cerah lah. Tak kena. Nampak dah kan? Nampak? Dia ambil tak kena. Saya guna software ni, software ESP Dodo. Action dia seimbang, memang action dia susah lah main kawasan-kawasan yang heavy lah. Satu lagi dia susah sikit nak sangkut sebab dia punya body dia ke atas. Tapi kalau top water lagi senang naik pada pakai SP. Sebab kalau SP selalu dia lari masuk bawah sawit. Tu kena cepat lah. Kalau top water dia akan main atas, auto buka lah. Top water best lagi sebab cara dia ambil memang jelas. Nampak action dia ambil memang mantap lah. Oh, agak terkejut juga lah. Dia tak sampai 10 minit tau. Dia sudah strike ikan kedua tau. Memang power. I perasan lah, dia memang sangat teknikal punya orang. Kadang spot macam mana pun lah, dia pun sudah tahu tau nak pakai game apa. Mungkin lah ini lah hasil yang dia selalu mancing setiap hari lah. Tempat kerja saya ada juga
customer yang gelong kadang tak faham, kadang-kadang dia pun bagi kita stres. Kena marah tu ada lah, kena maki tu biasa kadang-kadang. Awak cakap apa tadi? Pergi tempat lain? Kalau mancing hari-hari jauh spot ada lebih kurang 10 km ada. Kalau paling jauh pun lebih kurang 30 km paling jauh. Jauh kita akan gerak hari cuti lah. Tu pun kita gerak ramai-ramai lah. Kalau hujan kena hadap je lah kan. Kalau nak balik pun jauh kan. Kalau kita macam ikut keadaan. Kalau macam keadaan tu kita tengok hujan boleh berhenti, kita stay lah bawa pokok ke. Tapi kalau hujan ni kita rasa lebat sangat, memang balik lah, itu lah. Waktu tenang tu kena ada jugalah. Sebab kalau kita bukan nak fikir pun sepanjang masa pun tentang kerja pun stres juga. Baik kita tenangkan fikiran dengan hobi. Ui, Toman. Sayang, awak tak suruh. Setiap bulan lah, dia mesti ada ikan yang snakehead besar punya tau. Bukan dia mesti ada dalam ESP Strike Challenge. Saya lah orang yang kumpul ESP Strike Challenge gambar tu semua setiap bulan. Setiap bulan lah yang pemancing strike paling panjang tu akan dapat hadiah dari kita lah. Dari situ jugalah saya kenal Mark Black. Pengalaman yang saya tak lupa sampai sekarang, mancing menggunakan rod Vagabond, menggunakan reel Sonic pada strike, agar ikan tu 2 kilo. Kita join SP Challenge tu yang pengalaman yang tak lupa lah, senang nak strike. Haruan yang besar tu ranking nombor pertama lah bulan Ogos. Pengalaman yang dapat saya belajar semasa mancing sampai sekarang adalah kesabaran lah. Kesabaran waktu menunggu ikan makan umpan, menunggu strike. Walaupun kadang-kadang kita kumpau tapi tak boleh mengalah. Okay, mantap. Kadang-kadang kita main saja ni tak rasa nikmat mancing dah. Kita kena buat sesuatu ni biar sungguh-sungguh baru kita tahu nikmat mancing ni macam mana dan rasa dia lain pada hobi yang lain. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mengalah.